Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dalam usaha memperkukuhkan budaya digital dalam kalangan warga pendidik, Jabatan Pendidikan Negeri Kelantan telah menganjurkan Majlis Anugerah Digital Innovation and Technology Awards atau ringkasnya DITA 2025. Majlis ini diadakan bagi menghargai sekolah, guru serta pelajar yang cemerlang dalam penggunaan teknologi digital dalam pengajaran dan pembelajaran. Minggu ini, sekolah kita mencatat satu lagi pencapaian yang membanggakan apabila turut menerima anugerah di majlis ini. Lebih membanggakan lagi, SK Datuk Hashim telah merangkul 6 anugerah. Tahniah diucapkan kepada guru dan murid yang berjaya. Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga. Hari ini, saya berada di Majlis Duta Peringkat Negeri Kelantan yang berlangsung di Dewan Besar Sektor Sumber dan Teknologi Pendidikan. Nantikan liputan yang menarik sepanjang berlangsungnya majlis ini. Teruskan menonton. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Apakah nasihat Tuan kepada murid-murid supaya terus memanfaatkan penggunaan digital dan teknologi dengan cara yang baik dan bermanfaat di sekolah? Dari segi harapan PPD lah untuk semua anak-anak di peringkat umur ini, satu pendedahan pihak kementerian lah untuk memeriahkan digital di peringkat sekolah. Jadi hari ini kita merasmikan salah satu daripada platform lah. Bagaimana kita nak memeriahkan digital ini, kita kena ada semangat membaca yang kuat. Sebab apa kan di antara membaca dan juga digital. Sebab ada satu lagi kebimbangan kita dari segi penggunaan digital yang tidak terkawal. Dalam soal pendidikan, anak-anak diminta supaya menggunakan digital ini untuk menambahkan ilmu, bukan untuk pencarian dari segi keseronokan. Jadi kita membimbang anak-anak kita terlalu menggunakan gadget, telefon dan digital ini untuk mencari perkara-perkara yang seronok. Tadi oleh yang demikian, maka kita kena lancarkan pembacaan, budaya membaca di peringkat sekolah, seimbangkan dengan digital. Sebanyak ilmu-ilmu di dalam digital ini. Di atas cloud sana, banyak ilmu-ilmu yang kita boleh panggil turun melalui digital ini. Tapi alangkah baiknya sekiranya kita seimbangkan dengan ilmuwan digital tadi dengan konsep budaya membaca. Barulah seimbang, kita tidak terjerumus kepada perkara-perkara lain yang tidak memberi manfaat sekadar untuk keseronokan saja. Jadi harapan kita di peringkat PPD dengan seusia anak ini, kita perlu awasi untuk anak-anak fokus kepada membaca dan penggunaan digital. Itu harapan PPD. Terima kasih. Tuan, bolehkah kongsikan perasaan anda setelah menerima 2 anugerah pada hari ini? Untuk dapat 2 anugerah ini, saya berterima kasih pada ibu bapa saya dan juga cikgu saya. Terima kasih Ian. Sekarang bersama saya ialah antara penerima anugerah pada hari ini, iaitu Wan Muhammad Arif dan Izar Sofia. Penerima anugerah penyampaian TVPSS terbaik lelaki dan perempuan terbaik sekolah rendah. Tahniah diucapkan atas kejayaan mengharumkan nama SK Hashim. Jadi di sini
Boleh kamu kongsikan bagaimana kejayaan ini boleh menjadi inspirasi atau contoh kepada murid lain di sekolah? Pada pendapat saya, kita perlu berani mencuba untuk mendapat kejayaan. Berusaha lebih, tekun, belajar bersungguh-sungguh. Pada pendapat saya pula, jangan pernah takut untuk mencuba benda yang baru. Kejayaan ini menjadi contoh bagaimana setiap usaha walaupun kecil pasti membawa kejayaan. Saya juga ingin berterima kasih kepada cikgu-cikgu kerana telah menunjuk ajar kepada kami sehingga kami mendapat kejayaan seperti ini. Terima kasih Zara, terima kasih Arif. Sama. Pengiktirafan seperti ini diharapkan lebih ramai guru dan pelajar terus meneroka potensi teknologi dalam pembelajaran. Dari Majlis Anugerah Digital Utilization and Technology Award, saya Wandia Arifa melaporkan untuk TV Inspirasi PSS FK Datuk Hashim. Sekian, terima kasih dan jumpa lagi dalam liputan seterusnya. TV Inspirasi, wadah informasi untuk semua.